Ini betul-betul last call sebelum harga rumah naik. Lepas ni, harga ni memang dah tak ada dah. Sekarang ni, besi naik, swimming naik, hampir semua kos dalam construction dah berubah. Dan bila kos bahan naik, memang tak boleh nak elak dah. Harga bina rumah pun ikut naik juga. So, kalau korang masih tunggu timing yang perfect, sekaranglah timing tu. Sekarang ni, kita masih buka peluang untuk lock harga lama tau. So, kalau tuan-puan lock harga sekarang, tuan-puan boleh jimat sehingga RM15,000. RM15,000 tu bukan sikit tau. Tapi kita nak jelaskan peluang ni tak lama. Plus sehingga 30 April sahaja. Lepas tarikh tu, harga akan adjust ikut kos masa. Tak boleh hold dah. Dan saving RM15,000 memang dah tak ada. So, kalau korang memang ada plan nak bina rumah, lock harga sekarang sementara harga masih rendah. Jadi, tunggu apa lagi? Klik link di bio sekarang.